Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berkongsi tentang satu kitab yang berjudul I'jaz Al-Quran Al-Bayani wa Dalail Masdarihi Ar-Rabbani, karya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Sebelum itu saya akan berkongsi tentang biografi penulis. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini dilahirkan di Bandar Jenin di Palestin pada tahun 1947, berkahwin dengan seorang wanita pada tahun 1973 dan dikurniakan dengan 10 orang anak. 5 lelaki dan 5 perempuan. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 2022 disebabkan COVID. Beliau mendapat ijazah sarjana dari Universiti Islam Riyadh dan juga PhD beliau di Riyadh juga. Beliau pernah bekerja di Jordan, Kementerian Wakaf pada tahun 1971 dan juga pernah mengajar di University of Jordan dan juga University di Amman, Jordan. Siapa guru beliau? Guru beliau yang pertama adalah Ahmad Hassan Farhad, ni antaranya lah penyelidik PhD beliau. Kemudian Ahmad As-Said Sabiq, Fadl Hasan, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Qutub bin Al-Qatan dan juga ramai-ramai lagi. Kebakaran dalam bidang tafsir, sirah dan ulum Quran. Antara yang terkenal adalah Ma'qasas As-Sabiqin fil Quran, Khulafa Ar-Rashidin bainal istikhlaf wal istishhad dan lain-lain. Jadi ini adalah subtopik yang kita akan bincangkan daripada bab kedua, I'jaz Bayani dalam Al-Quran. Ada 20 subtopik, kita tak akan cerita semua, kita akan ambil beberapa bahagian yang penting sahaja. Yang pertama adalah perbezaan antara perkataan yang hampir sama dan tiada taraduf. Okey, pertama sekali kita kena faham apa itu taraduf. Taraduf ini bermaksud dari segi bahasa bermaksud saling mengikuti. Definisi yang paling tepat dalam istilah balaghah ialah berturut-turut dan saling mengikutinya lafaz-lafaz tunggal pada satu makna yang sama, iaitu apabila dua atau lebih lafaz menunjukkan satu makna yang sama secara hakiki dan asli. Syarat-syarat wujudnya taraduf ni ada 4, iaitu yang pertama, kesatuan sepenuhnya antara kedua lafaz dari segi konsep dan makna. Yang kedua, kesatuan sepenuhnya antara kedua lafaz dari segi persekitaran bahasa, dan yang ketiga adalah kesatuan zaman, dan yang keempat, salah satu lafaz bukanlah hasil daripada perubahan bunyi lafaz yang lain. Contoh yang pertama, al-abu dan juga al-walad. Nampak macam sama, tapi kalau dalam Al-Quran banyak disebutkan bahawasanya oleh para mufassir dan juga para ahli bahasa, ulama lah, mereka kata dalam Al-Quran banyak hanya digunakan perkataan al-abu. Al-abu ni kadang-kadang digunakan untuk ayah, kadang-kadang digunakan untuk datuk, tapi walad memang tak pernah langsung digunakan dalam Al-Quran. Perkataan lain, Anisa dan juga Absara. Ramai ahli bahasa berpendapat bahawa kedua kata adalah sinonim dengan makna yang sama, iaitu melihat sesuatu. Ini contoh. Kemudian at-taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir ni ada beberapa sebab lah penyusunan taqdim wa ta'khir. Yang pertama, al-ikhtisas, kemudian ada at-tafdil, al-ahmiyah, al-awaliyah, at-tartib dan juga al-kasrah atau al-qillah. Jadi kat sini 6 ni, setiap satu ni dia ada sebab lah kenapa dia mula mendahulukan sesuatu tu melebihi sesuatu yang lain. Contoh kita tengok dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu? Kerana ada sebab dia, iaitu nak menunjukkan bahawa hanya Allah sahajalah yang berhak untuk kita disembah. Sesiapa yang menyembah selain daripada Allah atau meminta pertolongan selain daripada Allah, maka dia telah kafir. Kalau kita minta tolong kepada isteri untuk buat air, itu tak ada masalah. Ni meminta tolong dari segi lain. Kena faham betul-betul lah benda ni. Okay. Ni contoh. Dalam ayat lain juga, irka'u wasjudu. Rukuk dahulu baru sujud. Kepelbagaian bentuk kata dari satu kata akar. Okey, kita tengok contoh terus. Contohnya adalah yubadda'u dan juga yubda. Yubadda'u dan juga yubda. Nampak macam sama, tapi sebenarnya kadang-kadang perkataan yang lebih kurang nampak macam sama ni, dia sebenarnya berbeza. Sebab apa? Sebab satu menggunakan fi'il sulasi, satu lagi menggunakan fi'il rubai. Sama juga dengan ni. Contoh yang seterusnya, zahir dan juga zahuqa. Nampak macam sama kan? Word dia macam sama kan? Kata dasar dia macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Contoh lain, asy-syari'ah dan juga asy-syar'iyyah. Nampak macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Pengulangan yang bijaksana dan bermakna. Kadang-kadang dalam Al-Quran kita nampak ada beberapa ayat yang diulang-ulang. Antara contoh kisah Nabi Musa, kan banyak pengulangan dalam Al-Quran.
Sebenarnya para ulama dia berpendapat bahawa dia nampak macam mengulang, tapi sebenarnya setiap pengulangan tu dia menyampaikan concern yang berbeza. Setiap pengulangan itu menyampaikan kisah yang berbeza, ibrah yang berbeza, hikmah yang berbeza. Jadi ini semua adalah kemukjizatan, membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Orientalis barat mungkin dia kata sama kan. Mungkin akan ada yang cuba mengatakan Al-Quran ni mengulang-ulang kan. Sebenarnya ada sebab dia ulang semua tu. Okey. Contoh lain adalah dalam surah Ar-Ra'd ayat 5, ulaika allazina kafaru bi rabbihim. Diulang banyak kali lah. Ulaika allazina kafaru, ulaika allazina kafaru. Kesimpulan, kita boleh nampak kitab yang ditulis oleh Dr. Salah ni, dia ada satu kekuatan, iaitu uh, dia memiliki analisis yang sangat mendalam dan berpaksikan teks Al-Quran, bukan teori balaghah semata-mata. Jadi kalau kita tengok dalam bab yang kita sedang bincangkan ni sekalipun, dia ada 20 subtopik. Jadi ada 20 perbincangan, yang mana kalau kita tengok kitab-kitab yang lain mungkin dalam bab yang sama dia hanya membincangkan 6 sahaja. Maksudnya dia Syekh Dr. Salah ni dia telah memperincikan lagi. Memperincikan lagi setiap perbincangan tersebut. Ada dia punya keterbatasan, iaitu untuk orang yang tak ada basic Arab, tak ada basic Islamic Studies, memang sangat susah lah, takkan baca lah. Even orang yang Islamic Studies sekalipun, kalau dia tak ada basic Arab, dia takkan mungkin baca kitab ni. Jadi kita kena sedar bahawasanya walaupun kitab beliau ni susah untuk dibaca, dia sangat terperinci dan sebagainya, kita kena sedar sebagai seorang Muslim, kita kena usaha untuk push diri kita lebih lagi untuk menguasai lebih bahasa Arab dan menguasai pembacaan kitab-kitab turun seperti ini, supaya kita dapat lebih banyak manfaat daripada kitab-kitab seperti ini. Wallahu alam. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.